Kita yang menentukan kehidupan kita ini dan hubungan kita, maksudnya kita kena berhubung dengan Tuhan, sebab corak yang kita nak bina ni, kalau tidak ada hubungan, kalau tidak ada satu talian, contohnya kapal terbang, dia mesti ada hubungan dengan terminal dia. Pergi satu tempat, dia akan hubung. Kalau tak berhubung, maka kapal terbang itu akan sesat. Begitulah kehidupan kita. Kehidupan kita ini, mesti kita ada connection dan demi connection. Dan untuk nak dapat satu kebaikan itu, dan tidak lain tidak bukan adalah kita kena dapat petunjuk daripada Allah. Nak dapat petunjuk tu dari mana? Maknanya dari Quran. Quran bagi tahu apa? Quran bagi tahu kepada kita, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin, kan? Wahai manusia, telah datang kepada kamu. Telah datang, telah datang kepada kamu min rabbikum, daripada Tuhan kamu. Maknanya kita tak cari dah sekarang ni, telah datang. Iaitu Quran. Mau'izah ni satu diistilah sebagai peringatan, pengajaran lah kepada manusia ni, yang menjadi sifat, menjadi sifat. Memang manusia ni penat. Manusia ni dalam keadaan, bila penat tu, penat sakit, penat perhubungan, masalah cinta, masalah hubungan kasih sayang, masalah orang kewangan,